Salam sejahtera, nama saya Nurjana binti Adri Helmi. Umur saya ialah 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Kod sekolah saya ialah PBA 2024. Saya ingin menceritakan satu buah buku yang bertajuk Semut dengan Merpati. Penerbitnya ialah Koh Wai dan Young. Tahun terbitnya pula 2008. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelincir lalu terjatuh ke dalam kolam. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok di tepi tasik. Merpati menggigit sehelai daun lalu menjatuhkan dekat dengan semut yang sedang terkapai-kapai itu. Pengajarannya, perbuatan yang baik akan dibalas dengan baik. Sekian, terima kasih.